Kamu ni anaknya si Mainun kan? Ha. Oh, mana anaknya? Saya lah anak Maimun. Oh, jadi Mainun siapa? Dia tanya kita pula. Saya anak Maimun. Maimun tu mak saya. Lah, anak Mainun. Jadi anak kamu siapa? Tak, makcik ni memang nak cari masalah dengan saya je ke? Mak saya je lah ada anak. Saya belum kahwin lagi. Lah, belum kahwin. Kenapa belum? Nanti tak laku. Belum masanya kot, makcik. Lah, belum masanya. Jadi bila tu? Ya Allah, makcik ni kan. Saya baru je habis interview kemarin, makcik. Lah, baru interview. Lambat je kamu ya? Anak makcik dah lama kerja pelancongan. Kamu bahagian apa? Kesihatan. Lah, samalah macam anak makcik. Kesihatan. Ni makcik ni dah lama ke kenal dengan mak saya? Dah lama dah. Dulu makcik dengan mak kamu selalu aja main tanam lipas. Sampai mampus lipas tu dikerjakannya. Lah, tanam lipas. Samalah macam saya makcik. Tanam orang. Sampai mampus.